1, 2. Perhatian kepada semua penumpang pesawat Al-Jabbar Air dengan nombor penerbangan 1446 Hijrah yang berlepas dari negeri Sya'ban. Sebentar lagi kita akan mendarat di negeri Ramadan di lapangan lapar dan dahaga. Semua penumpang diingatkan supaya terus memakai tali pinggang puasa. Ketatkan dengan lilitan ibadah. Tutupkan meja dosa di depan anda dan buka tingkap Quran dan zikir. Di atas sebab-sebab keselamatan, diharap anda tidak mengaktifkan hubungan propaganda dan iri hati. Anda juga dilarang mencetuskan api perselisihan dan asap pembaziran. Semua penumpang akan menggunakan pintu taubat di hadapan. Diharapkan anda gembira dan istiqomah di destinasi anda. Sekian, terima kasih. Stand by, please. Change the flight mode. مرحبا رمضان وهو هل رمضان يا احبابنا وخبط الخير على بابنا والبدر حل في سما دارنا والهم شاف ومشي وسابنا ما تعلقوا لنا بقى زينا على سطح ناسنا واهالينا ويلا نستقبل رمضان باغلى ضيف هلا علينا. سلام سلام مرحب مرحب يا عمي اللي تعالى قرب. سلام سلام مرحب مرحب يا عمي اللي تعالى قرب. مفيش خصام في نهار رمضان على ايه نعاند او نهرب. نتمشى نطلع في التسابيح نتوضى ونصلي التراويح ونرد بالخير في الأرواح ونود ناسنا. يا دهر أبشر قد بلغت. Jabbar 019 Airlines ke Dewan Indosinar. Kami mengucapkan selamat kembali kepada petugas-petugas kru kabin di penerbangan kita pada hari ini. Terima kasih. Announcing the arrival of flight Jabbar 019 Airlines to the Indosinar Hall and welcome back to our lovely cabin crews. Thank you. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.
Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua. Apa persiapan hari pertama puasa Sir? Oh, sudah pastinya untuk tenaga saya lah. Puasa, sebelum puasa kita kena sahur kan. Selain daripada persiapan fizikal, kita juga kena ada persiapan rohani dan juga mental. Apa kebiasaan Sir pada bulan Ramadan? Kebiasaan saya pada waktu sahur tu saya akan makan secukupnya dan minum air secukupnya. Dan juga untuk mengekalkan tenaga awak sepanjang Ramadan ni, minum air yang sama dengan garam lah sikit, baru dia bagus sikit untuk bagi awak tenaga sepanjang hari. Okay, terima kasih. Okay, sama. Apa persiapan awak hari pertama puasa? Persiapan saya seorang pelajar SMA. Jadi kami bersahur pada pukul 5 pagi, makan nasi goreng. Kemudian kami teruskan lagi dengan solat subuh dan terus ke sekolah. Apa kebiasaan berpuasa anda? Kebiasaan saya pada tahun lepas lah, saya berpuasa di rumah. Tapi pada tahun ini ada kelainan sedikit, saya berpuasa di asrama. Okey, itu saja. Terima kasih. Apa perasaan awak pada hari pertama berpuasa? Berpuasa hari pertama rasa gembira, tapi dalam masa yang sama saya rasa sedih juga sebab kena puasa dekat asrama. Lepas tu yang gembiranya boleh berpuasa dengan santai, bukan santai. Apa rutin Ramadan awak? Rutin Ramadan biasanya dekat sekolah, balik sekolah tu duduk tidur, buat kerja sekolah, sembang santai. Okey, terima kasih. Okay. Apa perasaan cikgu hari pertama berpuasa? Perasaan perasaan cikgu rasa sangat gembira apabila melihat kebanyakan pelajar-pelajar cikgu ni dalam keadaan ceria. Mungkin masa tarikh permulaan berpuasa. Okay. Apa rutin Ramadan cikgu? Apa dia? Rutin Ramadan. Okey, rutin Ramadan cikgu apabila selepas berbuka puasa biasanya cikgu akan baca Al-Quran, lepas tu tarawih. Selepas tarawih cikgu akan solat-solat sunat yang berkaitan lah, dan sambung balik dengan baca Al-Quran, apa-apa yang berkaitan. Itu saja, terima kasih. Sama-sama. Apa perasaan anda pada hari pertama berpuasa? Perasaan saya bila pertama hari 2, 3. Okey. Lambat. Mula. Apa perasaan awak hari pertama puasa? Alhamdulillah, saya rasa gembira dan seronok. Itu je lah. Apa rutin Ramadan awak? Rutin kan